Sebelum tuan-puan simpan 1 dinar, tuan-puan patut tahu dahulu apa sebenarnya 1 dinar. Ini ialah 1 dinar public gold, beratnya 4.25 gram dan bentuknya macam shilling. Kita selalu dengar orang sebut 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar. Tapi kan ramai sebenarnya yang belum tahu berapa nilai 1 dinar ini. Harga semasa untuk 1 dinar sekarang sekitar RM2,600, bergantung kepada harga masa-masa. Dan apa yang menarik, 1 dinar ini antara item yang sangat bagus untuk simpanan, terutamanya untuk beginner. Tapi kan bukan semua item emas sama dari segi strategi simpanan. 1 dinar ini terkenal sebab charge pengeluarannya antara yang paling rendah di public gold. Sebab tu ramai penyimpan emas suka kumpul item emas ini. Kalau nak dibandingkan dengan gold bar 1 gram seperti ini, 1 dinar lebih berbaloi untuk difisikalkan daripada account gold. Sebab itu penting untuk kita tahu item apa yang sesuai untuk kita simpan dan item apa yang lebih berbaloi untuk dikeluarkan. Bila ada ilmu macam ni, kita tak simpan emas secara membuta tuli. Kita simpan dengan strategi. Dah jelas kan? Kalau video ini bermanfaat, boleh like dan share tanda tuan-puan faham. Berminat nak mulakan simpanan emas bersama dengan public gold? Boleh rujuk pergi video saya ataupun klik link di bio, pendaftaran akaun emas secara percuma dan terus boleh mulakan tabungan emas yang pertama. InsyaAllah saya bantu sebaiknya. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan.